hujan. Hari panjang Kuala Lumpur. Beli ubi goreng RM1, berpisang RM1. Banyak dia letak, guys. Kita singgah beli ni stok makanan untuk peti sejuk kita di Agro Bazar Raya. Okey, kami baru je siap menunaikan solat di Masjid Al-Makmur Korea Sungai Lalang, Sungai Petani Kedah, Darul Aman. Terima kasih Tok Imam yang baik. Okey, kami nak ke Aman Central, nak main bowling, tengok wayang, makan-makan. Dah puas dah duduk dalam hutang, kita nak pergi bandar pula. Jom, let's go. Baru siap solat jamak. Sekarang ni dekat RNR, tak tahu nama. Kita sekarang nak pergi ke Aman Central dekat Alliance. Okay, jom, let's go. RNR ni sangat cantik, luas, dan dia punya toilet sangat bersih dan banyak. Syasha bagi 10 bintang. Okey, jom. Okey, kami nak mari Aman Central ni first time Syah mari. Kami nak main bowling, Syah nak tengok wayang. So kita lepak-lepak sini lah pula. Silap. Selalu masuk kat Samila nak pergi Linu Aman Central. Ya. Turn left. Okey, jom kita ke Aman Central. Kita salah masuk lorong tadi. Masuk ke parking Samila Hotel. Welcome to Aman Central. Alhamdulillah boleh bayar guna Tashenko. Okey. Itu weekend parking. Rasa macam duduk dekat Maya Mall. Bestnya The Parenthood. Yeay, jumpa dah bowling center.
ni. Mana? Tu Rahma. Bola ni. Banyak stok. Kami ada wayang pukul 12.30. Tapi sekarang pukul 11. So jalan-jalan dululah tengok kawasan ni. Cantiknya. Ni Alostar, menarik Alostar. Kita nak ingat je. Gila. Aman Central. Kedok. Dekat. Nak ikut air. Nak. Ni kita orang tengok wayang pukul 12.30 dekat Aman Central. Cuba tengok sekejap. Kita naik wheelchair. Sekarang pukul 12.30. Kita orang check in wayang. Tidur sini. Check in hotel. No, check in wayang. Yes. Bilik 5, hall 5. On there. Seat nombor berapa tadi? Mana nak buka handphone? Guys, so scary. Pukul 2.30 pagi. Kita orang breakfast di Ramly Burger hari ini dekat RNA Gurun. Ni first time jumpa. Okay, yang ni oblong beef, yang ni roasted chicken. Ni Syah check in hotel Sastra Hotel yang ni pukul 2 nanti boleh check in. And then sekarang ni kita orang nak pergi Masjid Madad saja nak pergi tengok apa yang ada kat sana. Saya suka macam persekitaran dekat hotel ni, dia banyak kemudahan, dia tak crowded sangat and tak macam tenang je. Sebab Syah tak suka tempat yang terlalu macam In 300 meters. nak tunggu check in time. Syah nak jalan-jalan dekat Masjid Madad. Jom kita tengok apa yang ada kat Masjid Madad ni. Sebab Syah ada tengok dia banyak aktiviti lah. Okay, belok kiri.
Sini tak ada solat Jumaat. Rumah kahwin, kalau macam ada orang nak majlis kahwin boleh sewa lah. Taman kucing. Ami suka main kucing. Macam pergi taman kucing. Pukul 3 pula buka. Orang nak pergi semain Jumaat. Luar taman kucing So, aku tengah main lah. kat sini dia tak ada solat Jumaat. Ni rumah kuda dia. Rumah kuda Madat. Amni bagi nama. Nama apa? Ni tempat simpan kasut. Jom naik. Naik. Yang ni trampolin, boleh lompat-lompat. Murah lah, bayar RM35 boleh main semua ni. Sebab dia luas. Mana jimat dekat skrin dia?
Sana. Tutup tanda. Boleh buka mama. Sebab angin. Bilik mandi tapi Syah tak tahu nak buka lampu kat mana. Nak kira gelak lah. TV dia lah bakar. Taman mainan dalam masjid. Bawa untuk wanita. Hotel Syamina ni dia banyak kemudahan. Sekarang ni Syah berhenti ambil duit sikit dekat sini, SP Plaza, Bank Islam. Bank Rakyat pun ada tapi kat seberang sana. Okay, malam ni kami menginap di Sastria Hotel dekat Sungai Petani. Okay, dia okay, not bad, selesa. Harga dia RM95 weekend and public holiday. And this is the toilet. Without breakfast, tak ada breakfast kat sini. Syah ambil yang tingkap. Kalau tak ada tingkap, RM50 lebih kot. Oh, boleh buka you all. Okay, jom kita ambil barang. Yang Syah punya ni ground floor. So tak payah naik tangga lah, dia tak ada lift. Kami masak makan petang.